Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caca Wang Sang Hao. Wanakkam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Syukri, semua yang hadir, yang menonton, saya duduk kat sini sebab depan tu ada YBK7. Kan? Kalau saya duduk kat situ nanti dia ingat saya tak nampak dia dan orang tak nampak dia. Dan YBK7 masih lagi PKR kan. Tapi dia datang dengan pakai baju kuning duduk kat depan, saya tak tahu, lepas ni korang tanya dia lah. Malam ni dewan pelik sikit, dia macam, ni dewan kahwin kan. Nasib baik kita ada live, kalau tidak bini aku ingat aku datang Ipoh, datang dewan kahwin, satu hal nak menjawab ni. Kepada yang menonton, saya tengok malam ni dia perlahan sedikit. Mungkin sebab tiap-tiap malam live ni orang pun letih dah, mata pun dah bengkak tengok live. Tapi dalam perlahan pun, setakat saudara Syukri berucap tadi, kita ada sekitar 9,500 orang yang menonton. Ada yang tanya berapa orang kat Dewan. Dewan kecil sikit berbanding dengan Dewan di Negeri Sembilan ataupun Johor. Tapi saya ingat dalam Dewan ni ada dalam lebih kurang 400 orang lah. Yang kat belakang sebenarnya ada lagi kat tengah-tengah ni. Tapi makcik akak kalau nak masuk boleh tu. Tapi kena sumbat-sumbat kak. Kena nak melalui depan orang tu kan. Kau tak kesian yang kat belakang yang berdiri semua. Saya fikir panjang malam ini nak berucap pasal benda apa. Sebab satu peraturan petua yang paling penting berucap, jangan ulang benda yang sama berkali-kali daripada pembangkang sampai jadi Perdana Menteri ulang yang sama, lama-lama jadi Anwar Ibrahim. Jadi saya nak berucap sekarang, lama fikir apa nak berucap kan, supaya yalah kita buat lawak lah. Tapi itu ialah harapan orang kepada kita. Orang datang, dia nak dengar. Kalau dah dengar perkara yang 10 tahun lepas, sekarang ada YouTube, kita tengok yang 10 tahun lepas je lah. Tak payah dengar ceramah live macam ini. Kemudian saya tengok komen tadi bila Jen berucap, bila Yiliong berucap, bila Perasan berucap, masing-masing baguslah kerana zaman sekarang orang boleh bagi feedback terus kepada yang berucap. Dan itu sebabnya kita bagi yang muda-muda berucap. Sebab masalah orang kita ialah bila dia dah tua, dia lupa dia pernah jadi muda. Dia lupa bahawa sebenarnya sebelum dia jadi hebat, dia dulu berdikit-dikit macam orang biasa juga. Saya tak pernah lupa kali awal-awal saya bagi ucapan. Memang kena baling kursi dengan orang. Balik tu punyalah malu dan trauma kalau boleh tak nak berucap sampai bila-bila. Tapi sebab ada baiknya budaya kita suka bagi peluang kepada yang muda-muda. Cuma yang muda-muda, contohnya, Perasan dia lupa yang ini bukan majlis PKR. Bersama ni sebenarnya orang yang bekas PKR ni 25% je. 75% daripada yang menyertai bersama adalah orang yang tak ada kena-mengena dengan PKR. Jadi Perasan dia terlupa bahawa sebenarnya yang ramai ada ni, yang menonton di luar, tak faham pun apa yang ada dalam PKR itu. Tadi bila Yiliong bercakap pasal pendidikan, kat sini saya tak tahulah, tapi saya tengok komen dalam YouTube kan. Memang perangai orang kita, kalau ada sesuatu yang sukar,
yang berat, dia susah nak dengar. Memang orang kita, kalau masalah itu masalah yang rumit, jalan yang lebih baik ialah kita tutup TV. Tak nak dengar. Sebab memang budaya kita ialah kita suka lari daripada masalah. Masalah yang ada, kalau dia rasa susah nak buat apa nak bincang, kita tutup terus. Sebab itu lahirnya budaya dalam masyarakat kita yang ahli politik bercakap dengan kaum mereka saja. Yang Melayu cakap dengan Melayu, isu Melayu saja. Yang Cina, dia akan cakap dengan Cina, Cina saja. Yang India pun begitu. Yang Sabah, yang Sarawak pun begitu. Akhirnya, masalah-masalah ini, dia jadi bahan taruhan dan juga bahan kompromi di atas. Tapi masalah itu tak pernah selesai. Daripada mana kita belajar budaya ini? Kita sebenarnya belajar daripada British penjajah. Sebab kita memang dibawa dalam satu sistem politik yang diatur dan juga diwarisi daripada British dahulu, yang sistemnya ialah pecah dan perintah. Pecah kepada kumpulan yang lain, kekalkan dia dalam kumpulan dia, biar dia bising sama dia, akhirnya elit-elit yang mewakili kumpulan-kumpulan inilah yang biar mereka berunding di atas. Sebab itu lahirnya budaya macam yang ada sekarang. Depan cakap lain, belakang buat lain. Dengan kumpulan lain, cakap lain. Bila tiba masa nak ambil tindakan, dia buat lain. Dan selepas lebih kurang 70 tahun kita mewarisi sistem ini, akhirnya dia apa? Masalah itu tak selesai sebenarnya. Masalah itu membengkak, makin teruk. Tambah pula bila Malaysia sekarang melalui proses pemodenan, ekonomi makin baik dan kita menjadi pemain ekonomi yang utama dalam dunia, maka kita saling terhubung. Kita bukan lagi jual daripada Kuala Kangsar, jual dekat Sungai Manik, dah. Barang kita mungkin buat di Kinta tapi sampai dekat Kanada contohnya. Jadi nak tak nak, negara dan masyarakat kita lebih terdedah kepada semua yang berlaku. Sebab itu mentadbir negara menjadi makin rumit dan makin rumit dan makin rumit. Daripada zaman Datuk Seri Najib lagi, kemudian bertukar kepada Tun Mahathir, kemudian Tan Sri Muhyiddin, kemudian Datuk Ismail Sabri, kemudian kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perasan tak satu benda? Masuklah ahli politik yang macam mana, daripada parti yang mana, bising di kalangan rakyat itu tak pernah reda. Dia tetap akan bising dan tetap akan bising. Saya pernah berada di luar, saya pernah berada di dalam. Saya pernah lihat macam mana negara ditadbir, jabatan kerajaannya macam mana, proses buat keputusan macam mana, kompromi di atas macam mana. Sebab itu saya, Nick, Syukri Razak, ramai lagi kawan-kawan yang lain, kami sampai ke satu peringkat yang mana kita rasa kaedah dahulu itu dah tak boleh guna dah untuk masa depan. Paling lama kaedah yang ada sekarang ini boleh bertahan mungkin 5-10 tahun lagi pun. Sebab dalam 10 tahun yang akan datang, jumlah rakyat kita yang betul-betul berpengaruh bukan lagi daripada kalangan orang macam saya, daripada Gen X. Saya ni di hujung-hujung Gen X tau. Saya lahir 77, orang dia Gen X ni sampai tahun bila? 81. 80. Aku pun dah tukar dah X, Y, Z ni, ya Allah. Panggil je lah tua, muda, senang. Generasi saya sampai tahun 1980, daripada 81 ke atas, termasuklah Nick contohnya dan semua yang lain, saya ingat dalam dewan ni banyak yang muda-muda, itu dah jadi millennials. Dulu dipanggil Gen Y, sekarang millennials. Itu belum sampai lagi, sampai tahun 1997 ke atas, mereka dah jadi Gen Z. Bukan saja di Malaysia,
Malah di mana-mana di dunia ada perbezaan yang cukup besar dari segi tingkah laku, dari segi pemikiran, dari segi kehendak, dari segi pandangan di antara millennials ke bawah, maksudnya millennials dengan Gen Z ni berbanding dengan Gen X ke atas. Gen X, boomers, maksudnya orang yang berumur 45 tahun ke atas ni sangat berbeza dari segi pandangan pemikiran berbanding dengan orang umur 44 tahun ke bawah. Sebabnya ialah digitalization. Zaman kita dulu yang tua-tua, kita tengok TV je. Ada TV tu kira hebat lah. Paling hebat balik sekolah tengok kartun. Thundercats. Saya tengok Thundercats dulu. Budak sekarang, maksudnya daripada millennials ke bawah ni, tambah lagi Gen Z, dia lahir-lahir, dia dah ada telefon, gadget dia sebenarnya. Dan bila dia dah ada telefon, gadget dia dah boleh bandingkan di seluruh dunia tau. Bukan saja di Malaysia. Dia tengok dekat Korea, dia suka apa yang dia tengok kat Korea. Sebab itu contohnya, kalau tahun 1980-an, orang jual kimchi dekat Malaysia mampus tak laku. Zaman sekarang, makanan Korea jadi laku. Sebabnya ialah ketersambungan yang kita ada oleh kerana digital. Oleh kerana social media. Apa masalah kepada negara dan juga kepada ahli politik bila yang muda-muda ini lebih tersambung berbanding dengan yang tua-tua? Kita dah tak boleh nak suruh dia ikut apa saja. Dia ada pandangan dia sendiri. Dia ada cara untuk mereka menilai seseorang pemimpin, parti politik. Dia tengok saja seorang ahli politik bagi ucapan, dia pergi semak terus. Bukan saja dia semak kandungan, dia boleh semak apa yang ahli politik yang sama itu telah cakap untuk 10 tahun yang lepas. Itu yang keluar. Dulu kau kata lain, sekarang kau cakap lain. Dulu kau buat lain, sekarang tiba-tiba jadi lain. Zaman saya dulu awal-awal reformasi tahun 2000, mana ada? Senang. Cakap dekat Kuala Kangsar, cakap lain. Pergi Tepeng, cakap lain. Pergi Sungai Siput, cakap lain. Orang mana tahu? Sekarang tak boleh dah. Sebab itu, satu kebimbangan yang saya ada, ialah bila saya pernah berada dalam kerajaan, saya ada menyumbang untuk bawa perubahan dalam negara supaya cita-cita kita untuk melihat berlakunya satu perubahan demokratik secara aman itu telah pun berlaku tahun 2018. Kemudian saya melihat daripada luar. Bila orang jadi menteri, jadi kerajaan, kemudian saya duduk di dalam. Saya rasa yang muda terutamanya, yang millennials, yang Gen Z, mereka memerlukan satu pendekatan yang baru. Kalau saya duduk dalam PKR pun, saya tak rasa saya boleh membantu perjuangan dan agenda nak betul dan perbaiki negara itu dari dalam PKR lagi pun. Saya tak boleh dah. Sebab itu ada orang tanya, kenapa you letak jawatan, you tinggalkan? Takkan kalah sedikit mengajuk? Sampai sekarang lah, yang mengkritik bersama ni, dia ada 2-3 serangan saja. Satu, dia kata ini parti orang mengajuk. Dia tak sedar sebenarnya 75% daripada ahli bersama ni tak pernah kena-mengena dengan PKR. Dia kata ini parti orang mengajuk, ini parti anti-PH, macam-macam lah. Ya. Kita biasa berbeza pandangan. Semua ni saya ingat pernah bekerja. Dalam satu pasukan, memanglah kita boleh berbeza pandangan. Dan selalunya kalau keputusan itu dibuat bersama, kita ada husnuzan, kita ada sangka baik bahawa kita kena ikut dan kita berharap orang yang kena buat keputusan itu dibuat baik-baik.
supaya hasilnya itu baik kepada masyarakat. Saya tak tahu orang lain, saya ada satu garis merah. Kalau perbezaan pandangan itu ialah bersabit dengan integriti, dia tak boleh dah. Kalau dia bersabit dengan soal rasuah, kalau dia bersabit dengan soal pimpinan kita mempertahankan rasuah, jenayah, salah guna kuasa, saya tak boleh. Kalaupun saya bersetuju pasal semua benda yang lain, tapi bila sampai kepada soal integriti, kita tak boleh terima, kerana kalaulah soal integriti itu diambil mudah, segala perkara lain itu ahli politik boleh pusing. Dia boleh cakap macam-macam. Hari ini dia kata macam itu, esok dia kata macam ini. Kalau dia langsung tidak ada garis merah, dan garis merah yang paling penting menjadi seorang pemimpin ialah soal integriti. Tak boleh ambil duit. Tak boleh tolerate langsung dengan rasuah. Tak boleh tengok salah guna kuasa. Pegang tanggungjawab kita sebagai pemimpin itu, pegang betul-betul supaya sebaik yang mungkin kita letak orang-orang yang jujur, yang berkebolehan, yang betul-betul nak berkhidmat. Sebab mereka ini akan ada kesan yang besar kepada rakyat. Kalau kamu sebagai pemimpin, kamu letak orang yang memang durjana. Tak kisahlah dia kawan baik you ke, tak kisahlah dia bawa duit macam mana dekat you ke, you letak orang itu walaupun dia baik dengan kita. Durjanalah masyarakat itu. Jadi saya dalam PKR mudah saja. Dia bukan soal menang kalah. Cerita, perasaan dah cerita semua dah, saya ingat. Siapa yang pernah mengikuti. Tapi kalau contohnya kalah pemilihan segala-galanya, saya sebenarnya tak kisah pun. Tahun 2018, saya kempen macam nak mati. Tu Pak Wong daripada JB datang, tu ada. Pak Wong ingat. Saya keliling satu Malaysia dengan terak kempen separuh mati. PH menang. Saya tak dapat apa-apa, tak kisah pun. Saya ucap terima kasih, jangan kacau saya nak balik sebagai orang biasa. Sebab pada ketika itu, PH dan juga PKR bukan memimpin. Kalau ada benda yang saya tak setuju, saya masih lagi menaruh harapan bahawa kalau PKR memimpin, maka keputusan-keputusan itu ialah yang berintegriti, yang jujur. Kalaupun keputusan itu tidak popular, tak apa. Bukan semua keputusan yang kerajaan ambil itu akan diterima oleh rakyat. Saya terima benda itu. Tapi tak boleh kompromi langsung soal integriti. Kemudian saya dipanggil balik tahun 2022. Kalau contohnya apa yang berlaku dalam kerajaan itu ialah semata-mata mengenai soal jawatan, pangkat semua, saya mudah je. Saya jadi Zafrul lah kot. Tak ada jawatan, minta macam-macam. Jadi chairman itu, jadi ini, jadi itu. Bagi saya jadi pengurusi Petronas ke kaya raya aku. Senang je. Tetapi, the problem is, the moment the red line has been crossed, especially kalau red line itu ialah bersabit dengan integriti. Saya tak perlu ulas panjang, sedari-sedari tahu. Di bawah kerajaan yang ada sekarang ini, soal integriti ini memang tak berkesudahan sampai sekarang. Orang yang paling popular ialah orang Perak. Orang Perak. Orang yang paling popular, orang Perak, orang Kuala. Saya sayang dekat sekolah menengah Clifford sebab dia sebelah sekolah saya dulu. Kecuali Malang sekolah menengah Clifford, ada orang paling popular pernah sekolah kat situ. Ada orang Clifford kat sini? Tak ngaku dah sekarang. Orang paling popular daripada Perak. Bagilah alasan macam mana pun, mana pernah ada dalam sejarah negara kita dalam tempoh yang pendek
seorang yang tidak ada rekod yang panjang pun, tidak ada rekod perniagaan yang panjang, boleh jadi kaya raya serta-merta. Kemudian saya dah sebut awal dalam kerajaan, yang saya dengar tak cantik. Saya dengar ini berkaitan dengan mafia. Mafia pula tu ada dua jenis mafia ni. Satu mafia yang memang kongsi gelap, judi haram, rokok haram, segala jenis haram. Mafia ini duit dia. Ada satu lagi mafia, mafia korporat. Ambil duit itu cuci supaya jadi syarikat-syarikat korporat. Saya dengar daripada awal lagi. Cuma bila kita sebut, benda tu tak dilayan. Kita sebut, benda tu tak dilayan. Diam, azam baki sambung. Diam, azam baki sambung. 3 kali sambung saudara-saudari. Kalau saudara-saudari berada di tempat saya pun, saudara-saudari pun, saya akan rasa sebenarnya mereka tak serius pasal benda ini. Jadi bila dah tak serius, apa beza berada dalam satu kerajaan dengan berada di luar kerajaan? Sama je, saya tak nak terlibat. Kita ini akan mati. Ni yang orang, aku pun tak faham korang sibuk sangat politik ni. Tak sedar ke nanti akan mati? Kan bila mati nanti nak menjawab tau. Jadi kita akan mati dan kita kena jawab. Siapa yang pernah jadi pemimpin, you kena jawab lebih teruk daripada orang biasa. Jadi kalau kita kira dah saya pun tak boleh jawab, saya dah buat semua, maka yang terbaik kita tarik diri. Okay. Cuma saya ada satu masalah. Untuk diri saya lah, saya senang je. Kalau saya tarik diri, bersara, saya balik kepada perniagaan saya. Saya lebih daripada gembira untuk tak ada kena-mengena dengan politik semua ni. Tengok tak perut aku sekarang. Dekat Perak je saya tak pakai jaket. Kau tempat lain semua saya pakai jaket. Saya beritahu tadi, bermula daripada esok saya memang kena betul-betul diet dah. Saya kena makan telur dengan roti je bermula daripada esok. Sebab ada orang, dia okey, dia makan banyak, dia tak ada masalah. Saya makan tak berubah pun. Saya makan sekali sehari je. Saya makan tengah hari je. Saya jarang makan malam. Tapi kalau tak exercise, maksudnya tak lari, tak jalan 3-4 kilometer sehari, 3 bulan jadi macam ini. Saya lebih daripada gembira balik jadi orang biasa. Saya puas hati. Saya ada lebih kurang, bukan lebih kurang, saya ada 17 ekor kucing. Anak seorang, isteri seorang, lebih daripada gembira. Tapi saya ada satu tanggungjawab. Bukan kucing, Saya ada satu tanggungjawab. Yang muda-muda ni, ke mana mereka nak pergi? Sebenarnya yang muda-muda ni. Sebab kita dah tengok parti lain yang ada ni. Kalau dalam UMNO ke, dalam MCA, MIC, PKR, DAP pun dah jadi macam itu, Amanah. Apatah lagi dalam PAS, dalam Bersatu, kemudian ada parti was-was sekarang. Gurau. Parti wawasan sekarang kan. Kita tahu ini parti untuk orang tua, payah yang bawah ni nak naik. Cerdik macam mana pun, susah nak naik. Hebat macam mana pun kena angkat beg. Sampai kalau PAS, ahli parlimen bacok dah umur lebih kurang sama macam saya, masih lagi angkat beg bos dia sampai hari. Jadi akhirnya yang muda-muda ini, sedangkan mereka adalah kumpulan paling besar dalam negara. Median age, umur median dalam negara kita 31 tahun tau. Maksudnya 50% daripada rakyat Malaysia ni umur 31 tahun ke bawah. Apa yang akan berlaku kalau yang muda-muda rasa mereka memang sudah hilang keyakinan dengan proses politik negara? Apa jadi? Dia tak ambil tahu tu satu hal. Dia akan jadi anarki di masa akan datang. Dan akhirnya 10-20 tahun akan datang, kita akan ditadbir oleh orang-orang umur 80-90 tahun yang langsung tak faham masalah rakyat. Sebab sebahagian rakyat tu umur dia 40-50 tahun. Beza 50 tahun di antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Sebab itu
bagi saya lah, kita tak ada pilihan yang lain, kita kena kamikaze. Kena buat kamikaze. Dan dia bukan soal apa yang akan jadi dengan saya. Saya sebenarnya memang kamikaze daripada dulu pun, orang je tak nampak. Tahun 2016, saya ahli parlimen. 2017, saya dijatuhkan hukuman penjara. Tak boleh bertanding. Bukan saja tak boleh bertanding, nak masuk penjara. 2017, saya dah ada 2 hukuman. 1 30 bulan untuk Bafiah, 1 30 bulan untuk OSA 1MDB. Kalau saya fikir pasal diri saya pergi jumpa Najib lah. Anwar Ibrahim pun duduk dalam penjara pun. Kita orang kena pandai-pandai sendiri pun. Kalau saya fikir pasal diri saya dan saya tak kamikaze, tak adalah saya kempen satu Malaysia untuk mengalahkan UMNO, Barisan Nasional dan Najib dulu. Bukankah lebih mudah kalau saya lebih awal pergi jumpa Najib? Okeylah, kita kau tim lah. Saya lepas ni tak kacau lah, saya duduk diam-diam. Kes saya semua okey, saya tak payah kempen, you masih lagi kekal sebagai PM. Jangan selak langsung, jangan sentuh soal 1MDB langsung. Boleh buat macam itu. Tapi sebab saya memang kamikaze daripada dulu. Sebab soal politik ni, masalah orang kita kan, saya tengoklah yang komen-komen ni. Kadang-kadang orang kita pun satu. Dia cukup suka berkira-kira, kalkulatif. Nak buat yang itu, oh nanti kalah. Oh nak buat yang ini, oh nanti hilang deposit. Nak buat yang itu, nanti jadi pejuang. Ikut suka akulah. Yang menentukan menang kalah itu bukan manusia, saudara-saudari. Yang menentukan menang kalah itu Allah. Kita semua yakin bahawa kita buat sesuatu sebab kita mencari keredaan. Soal bila nak dapat, dan pengalaman saya dalam hidup lah daripada saya muda, saya jadi bos daripada muda lagi. Saya jadi pengurus di Petronas umur 25 tahun. Saya punya anak buah ni umur 40-50 semua. Saya beritahu kat dia orang, pengalaman saya lah siapa yang mengejar pangkat selalunya tak dapat. Allah tak bagi. Selalunya orang yang naik pangkat itu, dia tak minta pun dia naik pangkat. Tapi for whatever reason, the universe works in such a way that orang yang layak, kalau 10 itu, yang kaki bodek 2 je yang naik. 8 lagi itu ialah orang yang memang layak sebab dia rajin dan dia cerdik. Kalau orang masuk politik semata-mata untuk dapat jawatan dan untuk jadi menteri, Perdana Menteri, macam yang dia rancang, selalunya tak dapat. Sebab itu tiba-tiba Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri. Dia bukan rancang pun, dapat kat dia. Saya tak rasa Tun Mahathir tahun 2003 bila dia letak jawatan dan bersara, saya tak rasa dia merancang untuk kembali jadi Perdana Menteri sekali lagi tahun 2018. I don't think he even planned for it. Dia menjadi. Jadi sebab itu, bila kita buat platform seperti bersama, sebenarnya dia bukan soal saya, soal Nick dah. We have moved beyond that. Sebenarnya ini ialah untuk yang muda-muda kerana kita memerlukan mereka lebih daripada mereka memerlukan kita. Bukan soal nak menang undi muda, saudara-saudari. Kalau nak menang undi muda, saya buat macam Fahmi Fadzil lah. Scuba lah, itulah semua kan. Dia sebabnya ialah dalam 20 tahun lagi, mereka yang akan menjaga kita. Dan beban yang mereka akan tanggung itu lebih rumit daripada yang kita nampak sekarang. Kalau mereka tidak dilatih daripada sekarang untuk membuat keputusan, mereka tidak diberi ruang daripada sekarang untuk mencorakkan dasar dan juga pentadbiran negara ini. Bila kita dah umur 80-90 dan kita berharap kepada mereka nak jaga kita, masa itu mereka akan kata, dulu engkau juga buat macam ni. Sekarang kau nak suruh aku selesai. Jadi engkau pandai-pandailah engkau. Itu yang ada berlaku di negara-negara yang lain yang kita nak elakkan daripada berlaku di Malaysia.
Kerana masalah yang akan menimpa Malaysia ni masalahnya besar. Tadi kalau Yi Leong sebut pasal UEC. Masing-masing ada pandangan pasal UEC. Saya tak sebut UEC dan saya ulas pasal UEC ni secara terbuka. Dengan yang Cina pun saya cakap perkara yang sama, dengan yang Melayu pun saya sebut perkara yang sama. Pandangan saya sebenarnya soal UEC ni dipolitikkan saja. Sebab orang Cina yang anak mereka ambil UEC ni pun tak ramai pun. Dalam 15% macam itu je pun. Dan yang ambil UEC ni memang majoritinya memang ambil paling kurang bahasa Melayu dengan sejarah. Dan kalau yang kaya dia ambil UEC, memang dia tak nak ambil melanjutkan pelajaran di universiti tempatan pun. Dia memang nak pergi ke Taiwan, ke luar negara semua. Sebenarnya benda itu bukan benda yang besar pun dalam negara kita. Tapi setiap kali masuk pilihan raya, mesti keluar cerita UEC. Mesti keluar cerita UEC. Supaya orang Melayu benci kat Cina. Yang Melayu ni kata, kau ni apalah dah duduk kat Melayu beratus-ratus tahun, takkan tak nak belajar bahasa Melayu. Sebab itu saya minta Yi Leong dengan Jen bercakap tadi untuk menunjukkan bahawa ramai anak Cina yang sebenarnya bahasa Melayunya lebih baik daripada yang Melayu sendiri pun. Tak ada masalah. Isunya ialah kerana kita diajar daripada tradisi pecah perintah British dulu, jangan bincang secara terbuka. Kalau ada anak India tanya pasal matrikulasi ke apa, kena marah dia. Tak boleh, jangan tanya terbuka. Sedangkan isu itu isu penting untuk dia. Kita bukan ada penyelesaian semua. Saya tak kata bersama ke saya ke ada semua penyelesaian. Tapi kalau kita lari daripada masalah sampai nak bincang pun tak boleh, akhirnya kita akan terus berada dalam kepompong, pecah dan perintah supaya ahli politik bila nak sampai dekat pilihan raya dia laga-lagakan semua. Sebab itu kita berada dalam keadaan sekarang. Dan saya harap isu pendidikan ini akan beri ruang kepada bersama untuk bincang secara menyeluruh. Sebab memang isu pendidikan ini ialah isu yang semua orang tak ada jawapan yang tuntas, yang betul-betul perfect. Tak ada jawapan yang betul-betul sempurna untuk isu pendidikan ni. Dia bermula dari segi soal tak cukup pelaburan. Duit tak cukup. Bila duit tak cukup, maka kena pandai-pandai bagi ni. Bila pandai bagi, mutunya tak baik lah. Kemudian sebab itu, ada yang Cina dan lebih ramai yang Melayu sekarang merasakan baik saya hantar anak saya ke sekolah jenis kebangsaan Cina, contohnya. Sebab mutu daripada sekolah jenis kebangsaan Cina dirasakan lebih baik. Sekarang ini, anak-anak Melayu yang berada di sekolah jenis kebangsaan Cina ni dah sampai 30% pun. Saya ingat 20 tahun lagi dia jadi 50%. Sebab apa? Sebab ramai ibu bapa Melayu yang merasakan bahawa menguasai bahasa Mandarin itu adalah satu keperluan sekarang, seperti mana dulu menguasai bahasa Inggeris adalah satu keperluan. Takkan kita nak marah yang mak ayah tu. Semua ini adalah benda-benda yang sebenarnya kalau kita bincang secara terbuka, dia sebenarnya ada je ibu bapa kata, betul lah juga macam itu. Ada juga yang kata, yang Cina pun kata sebenarnya, kalau saya boleh dapat mutu, kualiti yang lebih baik daripada sekolah kebangsaan, saya memang nak hantar ke sekolah kebangsaan. Sebab hantar ke sekolah jenis kebangsaan Cina ni mahal. Tiap-tiap bulan kena bayar sumbangan, macam-macam sumbangan. Saya ada 2-3 sekolah jenis kebangsaan Cina dekat kawasan saya Pandan. Memang banyak kena menyumbang lah. Bukan saya lah, ibu bapa tu kena menyumbang banyak. Semua ini sebenarnya saudara-saudari, kalau kita bincang secara terbuka, saya rasa, kalaupun kita tak boleh selesaikan 100%, kita boleh selesaikan 70%. Menyelesaikan 70% masalah itu adalah lebih baik daripada kita membiarkan masalah itu makin membengkak, tambah pula
bila kita ada menteri pendidikan macam yang kita ada sekarang. Saya pun tak salahkan dia sebab setiap kali dia buka mulut, dia kena hentam. Buka mulut, dia kena maki. Akhirnya dia buat apa? Dia duduk diam-diam supaya orang lupa dia wujud. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kerana masalah itu akan makin teruk dan makin teruk dan makin teruk. Jadi, insya-Allah lepas ini, tumpuan kita ialah lebih kepada 12 agenda itu. Sebab kita bukan soal nak masuk pilihan raya semata-mata untuk menang besar dan mengambil alih Putrajaya. Saudara-saudari yang pernah ikut saya berceramah daripada 2010, ini kali pertama yang ceramah saya nak masuk pilihan raya, saya tak sebut apa pasal Putrajaya. Tak ada dah. Undi kami dan lepas ini kita akan ambil alih Putrajaya. Tak ada dah. Saya lebih berminat kepada soal jangka panjang. Saya lebih berminat kalau soal kesihatan, sistem kesihatan, macam mana kita nak buat ini? Untuk kita pastikan yang tua-tua, terutamanya yang miskin dah. Yang tua-tua yang miskin ini, jangan kita jadi Jepun. Tahu tak dekat Jepun Jepun ada satu kementerian yang tak pernah ada saya ingat di mana-mana negara lain. Kementerian itu namanya Kementerian Kesunyian. Korang gelak. Ministry of Loneliness. Pergi cek, ada tau Jepun. Kementerian Kesunyian. Sebab apa? Sebab antara masalah utama Jepun ialah tiap-tiap tahun ramai orang tua mati dalam rumah, tak ada orang sedar. Dia duduk seorang. Jepun 30% daripada rakyat dia berumur 65 tahun ke atas. Rakyat Jepun 100 juta. Ada 35 juta orang tua duduk seorang-seorang, tak ada orang jaga. Dan miskin. Dari satu minggu ke satu minggu ada je orang mati, tak ada orang sedar. Sedar-sedar, seminggu kemudian, sebulan kemudian orang dia mati. Sampaikan kerajaan Jepun kena buat satu kementerian baru, nama Kementerian Kesunyian tahun 2021 untuk memastikan orang tak sunyi, terutamanya orang tua. Korang gelak memang betul. Itu masalah negara. Supaya yang muda-muda ni ambil tahu pasal yang tua. Tanya dia. Jangan dia mati seorang-seorang. Kita satu hari nanti, kalau tak berhati-hati soal kesihatan itu jadi macam itulah. Yang tua, yang miskin, dia tak ada wang. Dia sakit, dia jaga sendiri. Lama-lama dia mati, tak ada orang pergi cek dia pun. Takkan kita nak biarkan 20 tahun daripada sekarang, yang tua-tua, dia hidup miskin dan kebuluran, papa kedana. Dia menjadi poverty, orang kata hidup yang sangat daif. Tambah kita yang dalam dewan ini, saya ingat kita yang dalam dewan ini ada sedikit rezeki yang lebih baik lah. Takkanlah kita sebagai sebuah masyarakat, kita nak hidup menjadi masyarakat yang kata, nasib engkau lah, kau orang tua, kau miskin, kau matilah seorang-seorang. Aku kaya, aku tak apa, aku boleh jaga diri aku, yang tua-tua ini, nasib engkau lah kalau kau miskin. Tak boleh. Jadi kita kena fikir daripada sekarang, sistem yang ada ini sudah tidak mampu. Wang tak cukup, hospital tak cukup, doktor tak cukup. Takkan nak tunggu jadi dulu, tahun 2020, katakanlah, tahun 2035, Datuk Seri Anwar masih lagi Perdana Menteri. Bayangkan Anwar Ibrahim mengumumkan, saya dengan ini melantik Ramanan menjadi Menteri Kesunyian. Takkan hanya macam tu. Jadi sebab itu, kita kena mula daripada sekarang. Memang bosan. Ceramah dan juga platform bersama, dia tak sama dah macam ceramah-ceramah yang dulu-dulu, yang membakar, yang nak ambil alih. Sebab saya lebih tua sekarang berbanding dengan 10 tahun yang dulu. Saya tahu bahawa saya dah sampai ke satu pusingan yang keutamaan saya itu berbeza daripada dulu. Dulu saya ingat dengan tenaga yang masih muda,
Peranan saya ialah membantu berlakunya peralihan demokratik supaya ada persaingan di antara parti-parti politik, supaya tidak dibolot oleh satu kumpulan saja kerana power corrupts, absolute power corrupts, absolutely. Kalau dia kontrol dia saja, memang jadi yang macam kita tengoklah 1MDB tak 1MDB-nya. Tugas itu saya ingat saya dah selesaikan pada usia yang lebih muda. Bila dah sampai 50 tahun, umur 50 ini, keutamaan saya berbeza. Keutamaannya ialah menyediakan yang muda-muda. Keutamaan saya ialah mengajak masyarakat untuk mula berbincang secara serius perkara-perkara yang sukar dan rumit yang ahli politik lain tak nak bincang. Sebab ahli politik lain akan cerita semua benda cantik-cantik saja. Kami telah bagi 18 bilion. Yang satu lagi akan kata kita akan pastikan kebangkitan Melayu. Yang DAP-nya dengan cerita DAP-nya. Yang BN-nya. InsyaAllah kalau kita menang, kita akan dapat memeluk Datuk Seri Najib selepas ini. Yang satu-satu dia, tak ada seorang pun nak cerita ni. Yang pasal doktor tak cukup, yang orang tua, yang muda tak ada kerja, gaji tak naik, tak ada. Sebab yang itu bosan. Yang itu payah. Yang itu tidak akan menarik orang tepuk tangan gila-gila. Sebab yang itu kalau lebih banyak rakyat dengar, lebih stres rakyat. Dia lagi makin tertekan, macam itu kah? Jadi ahli politik, dia tak suka cerita benda-benda yang macam itu. Biarlah tugas itu diambil oleh bersama. Kalau Syukri cakap tadi, cuba membayangkan bagaimana bersama akan berbeza, kami akan buktikan kami akan berbeza sebab kita tak peduli menang kalah popular ke tidak. Saya yakin kalau kita tanam pokok macam saya sebut di Johor, benih itu kalau benih itu bagus, kita tanam benih yang baik, di tapak yang baik, kita letak baja, kita siram, dia akan tumbuh, saudara-saudari. Sama ada saya sempat merasa buah ke tidak, tak penting. Akan ada bila pokok itu berbuah cantik, dia rendang, akan ramai orang yang akan dapat manfaat daripada pokok itu. Jadi dia bukan soal menang kalah popular ke tidak. Kita ada masa yang panjang insya-Allah. Budak-budak ni muda lagi. Jadi kita yang lebih berumur ini jadi tanggungjawab kita untuk kita tinggalkan suasana dan juga platform yang lebih baik kepada mereka. Boleh ke tidak? Jadi yang tua-tua tu gaul kepala. Macam mana aku nak jadi calon depan ni? InsyaAllah saudara-saudari kita akan imbangkan. InsyaAllah kita akan ambil masa. I've gone through the learning curve in the last 15-20 years in politics. Saya pernah been there dan that soal nak menang pilihan raya, soal nak jatuhkan lawan kerajaan yang berkuasa. Ini satu cabaran yang baru. Saya harap kami akan diadili dari rekod kami sebelum ini. Yang ada di dalam bersama ini insya-Allah jenis-jenis yang sebelum ini pernah menunjukkan perkara yang orang kata mustahil itu boleh dibuat. Kalau orang kata mustahil, satu parti macam bersama boleh lawan semua parti lain dan tak mati, give us 2-3 years insya-Allah. Bagi kami 2-3 tahun, kami akan buktikan bersama boleh kekal tanpa ada kompromi dengan parti-parti yang lain, kekal dengan prinsip, kekal dengan idealism, dan insya-Allah 2-3 tahun itu cukup untuk kita tampilkan barisan kepimpinan untuk Malaysia di masa akan datang. Jadi yang lain boleh tanya soalan, tanya Syukri je lah malam ini. Sebab dia pun dah pergi interview Grab driver kat Ipoh kan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang hadir. Negeri Perak cukup rapat dengan saya. Saya selalu sebut Perak ini negeri kedua saya lah. Saya memang lahir dan besar di Terengganu. Tapi saya belajar di Kuala Kangsar. Saya banyak habiskan masa di Perak.
Dan kali pertama saya mengenali kari adalah di Perak. Kat Terengganu tak ada kari tau. Kali pertama saya datang makan kari ialah di Perak. Jadi insya-Allah Perak saya doakan akan jadi tapak yang baik untuk benih bersama ini tumbuh. Sekian. Sese, nandri, manakam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.